Hijrah. Hijrah dari segi bahasa bermaksud berpindah satu tempat yang lama kepada tempat yang baru. Manakala hijrah dari segi hakikat ialah sekiranya hati lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka berhijrahlah hati untuk ingat kepada Allah. Sekiranya perangai tidak baik, maka berhijrahlah perangai itu untuk menjadi lebih baik. Nama aku Iqbal. Aku suka rempik. Semuanya bersedia? Aku juga suka gaduh. Mata aku mana weh? Dah menang dah kan? Faham? Oh, ingat aku nak bagi ke? Kita settle cara lain lah. Apa? Hari lah! Vandalism tu. Benda tu hobi aku. Ni rumah jantan kan? Ya Ji, tepat sekali. Pergi, tengok awak jom. Gas. Dah boleh jom. Sabar dulu Ji. Takkan sepak tu je. Boleh. Barang boy. Weh. Aku ni pun kurang ajar. Bebal. Tak bosan ni. Sandu. Cik sampai boleh depan nafsu sikit. Kan ni? Gas. Weh. Kang tu yang pengajar kat surau itu. Tinggi ajar je. Wah, betul! Nak dari mana? Ni aku laju sangat ya. Ini. Wah. Cik kata bila dapat upah kan? Kiranya ni upah saya lah kan? Jangan duit pakcik untuk buku puasa nanti. Pakcik tak ada duit. Sambung lah. Okay. Duit pakcik. Yang itu je ni. Ya tu. Kasih hitam aja. Weh, jom ah. Sampailah suatu ketika. Ambil sini. Pas aku balik. Abdul. Abdul. Sini Abdul, sini. Ambil Abdul. Apa aku? Yelah. Jangan kuat sangat Abdullah. Nak tangkap ni. Jauh sangat tu Izzat. Aduh, kau ni sempat jauh sangat lah. Kau sangat. Ni siapa nak ambil ni? Kalau Aku dah lah pendek. aku seorang itu ada aku. Macam ada abang ada. Ada abang ada abang ni. Abang, tunggu jap. Sekejap. Alright. Nanti aku kau balik. Abang boleh tak ambil bola saya kat situ bang? Orang pendek ni. Duh, aku tengah malas ni. Kau boleh ambil sendiri kan? Aku ni abang dalam kawasan sini kau tahu? Oh, abang lu kawasan Abang lu kawasan. Boleh tak tolong ambil bola? Pandai kau main-main aku Ih. Ish, abang. Hati abang. Bising lah. Bang. Sing. Ya, kotor tu Nah. bang. Nyusahkan aku betul lah. Kau lain kali susah dengan aku lagi siap bang. Sebabkan abang tolong kita orang. Nah, saya bagi kat abang. Okay bang.
Pada waktu itulah aku mula sedar yang buat baik ni best juga sebenarnya. Okey bos. Sendoi. Duit kau. Aku mana ada duit? Serius lah. Serius? Kau jangan tolong. Mana duit kau tengok poket. Takkan tak ada. Mana ada? Serius lah. Sumpah. Aku bagi. Mana duit kau? Aku lapar ni, cepat lah. Asal panggil? Kau datang pun kau. Kau settle budak miskin ni. Settle macam mana? Alah, macam tak biasa pula. Settle, pukul, bully. Ish, aku tak serik ke beli budak macam ni je. Oi, Gendut! Upah tolak aku! Makanan aku tu! Kau tak serik lagi Serik? Apa ni? Bila masa kau cuci tangan ni, Bal? Ha? Kau tak ada rasa nak berubah ke? Kau tahu esok puasa dah kan? Kau tiap cacah ni depan aku, Bal. Caling apanya? Kau tahu benda betul buat ni dosa kan? Dah lah, Bal. Malah lah kau tu. Pat, jom Pat. Pada melayang budak tak ada masa depan ni. Benda lah Zionis ni. Bulan-bulan puasa pun nak serang. Dah lewat ni nak buka puasa. Apalah dia tu? Apalah dia? Teruk lah. Kenapa macam tu? Teruk tu? Apa teruk? Dia memang pembuli pun kau tak tahu ke? Oh, betul. Dia lah suka peras duit orang. Betul. Sebab teruk. Teruk. Ada tadi kita nampak dia main buli-buli. Kau biar betul. Iya, dia pukul budak-budak tu. Betul. Dah nak berbuka ni, nak kena cepat. Aduh, Sorry. tengok jalan lah. Iqbal, ingat aku tak? Kau Hamzah kan? Weh, lama dah tak nampak kau. Kau apa cerita sekarang? Duduk mana? Aku alright je. Aku duduk sini kak. Badu kan? Lama dah tak nampak kau. Dah boleh buat macam mana, Bal, sejak kita pindah time 2019 tu. Ingat tak? Oh ingat? Time tu terus tak nampak kau. Tapi bersembang pasal time ni, sekarang dah nak buka lah. Jom ikut aku buka kat surau nak? Aku on je. Jom gerak. Tu lah, dah lewat ni. Banyak benda aku nak tanya kau ni. Aduh, nanti lah kau buka ke? Kita buka makan roti john nak? Aku on ni. Jom. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Tempat pun buka. Iqbal buat apa tu? Bal, termenung apa? Tak ada aku tengok apa-apa. Tengok muka kau macam ada masalah je. Mana ada aku masalah. Kau okey?
Kalau gitu, jom kita solat. Jom. Kenapa, Bai? Tahu Azhar, aku rasa solat aku dah tak diterima. Kau tak boleh cakap macam tu, Bai. Kita ni hamba dia. Duduk dekat bumi dia. Seteruk mana pun kita tetap kena sujud kat dia. Faham? Dah, tak usah fikir lagi. Jom, solat. Aku datang dengan dosa, duhai penciptaku, sebagaimana engkau ingin, duhai Tuhanku. Aku berharap engkau akan menerima balasan syurga kekal buat selamanya. Aku telah bermaksiat kepadamu, namun engkau tetap lemah lembut kepadaku, dan engkau tutup seluruh aibku daripada hamba yang derhaka kepada. Alhamdulillah, selesai solat maghrib. Alhamdulillah. Aku rasa lepas aku semayang, rasa tenang. Alhamdulillah lah, Ban. Tuhan dah bagi kita ketenangan. Ni kau solat tarawih tak? Solat. Okey lah gitu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Zah. Siapa ni? Ana tak nampak pun datang kat surau ni. Oh Ustaz, perkenalkan. Ni kawan saya Iqbal. Dia baru datanglah surau ni. Oh, Ana ada perasan yang kelas ngaji Quran tadi. Begitulah Ustaz. Okey. By the way Ustaz, kawan saya sebenarnya ada masalah. Kau. Beritahu je. Masalah apa tu yang hantar Nami? Sebenarnya Ustaz, saya dah banyak buat dosa. Tapi, saya nak hijrah. Macam mana Ustaz? Oh, hijrah. Boleh. Apa kata kita duduk dulu? Ustaz cerita. Allahu Akbar. Tahu tak ada hadis Rasulullah tentang hijrah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pintu hijrah tidak akan pernah terputus selagi pintu taubat tidak terputus, dan pintu taubat tidak akan pernah terputus selagi matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. So, maksud pada hadis ini, pintu taubat akan sentiasa terbuka selagi kiamat belum berlaku. So, selagi ada masa, kita kenalah banyakkan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh faham anta? Boleh. InsyaAllah. Boleh Ustaz tahu apa yang menggerakkan hati anta untuk berhijrah? Entahlah Ustaz. Ada satu time tu, saya rasa buat baik ni best juga sebenarnya Ustaz. Oh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan, iaitu berbuat baik ke atas setiap sesuatu. Hadis riwayat Muslim. So hadis ni membawa maksud berbuat baik bukan sahaja kepada manusia, tapi juga kepada haiwan dan juga seluruh makhluk. Ustaz cakap tadi seluruh makhluk, termasuk ibu bapa sekali ke? Zah, kau nak kena gerak dulu. Lah, awalnya Ustaz, Kau nak pergi mana? aku ada urusan jap. Sorry tu. Lah kata nak tarawih. Dah kenapa dia ni?
kehadiranmu di alam ini menjadi penawar jiwa yang memburu. Walaupun engkau tiada dapat dicapai, namun tajallimu menyelubungi diriku. Adik sayang, hidup ini penuh liku, tapi jangan biarkan dunia membuatmu lupa arah pulang. Mama tahu, dalam hatimu masih ada cahaya. Jangan padamkan cahaya itu. Pulanglah nak, bukan hanya ke rumah, tapi ke jalan yang benar. Mama tak menuntut kesempurnaan, hanya untuk berubah dan mendekat pada Allah. Dari Mama. Memandang wajahmu, rindu, oh rindu, betapa rindu setiap masa. Perasaan ini teriris untuk kembali padamu, mendekat. Siapa pula kau ni? Hamzah. Hello. Kumpul. Ibarat sosial. Benda tu. Okay, bagi location. Nanti aku pergi. Alright. Okay lah. Aduh, mana dia orang ni? Lain dah lah teruk. Sakitnya. Beratnya lah. Aduh, cepat. Dek, tolong Acik. Dek, tolong angkatkan barang Acik boleh? Boleh? Main barang Cik. Cik angkat. Acik sakit belakang sebenarnya ni. Ni Adik nak cepat-cepat nak pergi mana ni? Tak adalah, saya tak pergi mana pun. Oh, bolehlah ni tolong Acik. Boleh. Terima kasih. Sama. Dah sampai dah ni lah rumah Acik. Oh, boleh tahan jauh juga rumah Cik ni. Cuma lelah Cik boleh larat. Tak adalah, hari-hari Acik jalan. Bolehlah Allah bagi kekuatan lagi. Terima kasih banyak lah ya Dek. Sama. Memudahkan urusan. Baik Cik. Okay, terima kasih. Sama. Lewat dah. Halo Zah. Ke kondoi. Jadi kat sini ada Kau Zah. Asal panggil? Weh, datang pun. Kenapa lambat sangat? Aduh, tadi ada tak jumpa jalan. Tak apa. Jom. Okay. Kau tahu tak hari ni nak buat apa? Nak buat apa? So, kita hari ni nak bagi orang makanan untuk berbuka. Ada air kotak dengan roti. Oh. Dalam kita memberi pun, jangan lupa berikan senyuman. Sebab itu pun sunnah Rasulullah. Boleh? Boleh. So, kau nak join? Boleh tak? Sementara kau apa ni? Mantap lagi tu. Kita kan sama-sama nak berubah. Mari kita mulakan. Yuk, jom. Dengar baik pesanan ini dari para kekasih Tuhan. Hidup bahagia penuh senyuman, kerana hati penuh sinaran. Ada 3 hidup disakiti, maafkanlah jangan menyimpan. Pandang ia ujian Tuhan, agar hati tidak terbeban. Jangan ingat dosa manusia, ingati dosa sendiri. Jangan dilupa kebaikan manusia, lupakan kebaikan diri. Dengar baik pesanan ini dari para kekasih Tuhan. Hidup bahagia penuh senyuman, kerana hati penuh sinaran. Jauhi
sikit. Ha. Pakcik. Pakcik kenal tak? Nak. Mana dompet pakcik nak? Minta maaf banyak cik. Ni saya ada bagi hadiah sikit untuk buka puasa. Terima kasih nak. Ya. By the way, ni dompet baru. Uish. Ya Allah. Terima kasih ya Allah bagi rezeki kat aku ya Allah. Yalah pakcik, saya gerak dulu Assalamualaikum. Baik nak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dompet baru. Mana kad bank aku? Woi, dek. Tanda hati masih berdebu. Jangan suka berangan panjang. Fikir mati hati tentera. Mari melangkah hidup yang tenang. Bersama Allah penuh keyakinan. Bersama Nabi patuhi ajaran. Bersama mereka yang ikhlas menyayang. Dengar baik pesanan ini dari para kekasih Tuhan. Hidup bahagia. Weh, Iqbal. Tak menang lagi? Mana ada. Apa yang kau rasa? Aku rasa best. Selain best? Selain best, aku rasa gembira. Itulah, aku harap dengan apa yang kita buat ni, Allah mengampuni dosa kita dan Allah juga meredai. InsyaAllah. Tak apalah, kita berserah kat Allah je lah. Ni kita dah lewat. Jom kita buka. Jom. Nak buka apa Roti John. Roti John mantap. Memang favourite aku. Jom gerak. Jom. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Adik dah balik. Minta maaf sebab lama tinggal Mama. Kenapa kau balik? Kau dah lama tinggalkan Mama. Mak, kau minta maaf. Mama dah lama maafkan Adik.